Hai kawan-kawan, jumpa lagi dalam video yang kedua untuk unboxing Boboiboy vs Cat. Hari ini Umar dan Muaz nak tunjuk 3 lagi pack versus. Yang pertama adalah Boboiboy Glacier, Boboiboy Supra dan Boboiboy Supra. Jom kita unboxing Boboiboy Glacier. Kita akan unboxing kad yang pertama, iaitu Boboiboy Glacier. Kad yang pertama, kita ada Toaba Grade C 2 bintang, HP 50 dan attack 70. Kuasa dia warga emas. Efek automatik, menang jika kad lawan mempunyai efek. Kad yang kedua, kita ada Papayam dan Pipizola Grade B 3 bintang, HP 200 dan attack 230. Efek HP tolak 50 kad lawan sejurus selepas kad ini diletakkan di zon aktif. Kad yang ketiga, kita ada Rataka Bala Grade B 3 bintang, HP 290 dan attack 290. Kuasa dia penukul bala. Efek tiada efek. Kad yang seterusnya, kita ada Boboiboy Duri Grade B 2 bintang, HP 220 dan attack 220. Kuasa dia baju silat. Efek attack tambah 50 jika kad Boboiboy baju silat ada di dalam deck. Kad yang seterusnya, Adudu Grade C 1 bintang, HP 140 dan attack 100. Kuasa dia senapang lumpur. Efek attack kad lawan tolak 100 sebaik sahaja kad ini diletakkan di deck aktif. Kad yang terakhir, Boboiboy Glacier Grade A 4 bintang, HP 350 dan attack 360. Kuasa dia tumbukan glacier. Efek tiada efek. Kita akan sambung kad yang kedua, yang itu Boboiboy Supra. Kad yang pertama, Hangkasa Grade B 3 bintang, HP 290 dan attack 270. Kuasa dia perisai kristal. Efek nilai attack kad lawan berkurangan setengah. Kad yang seterusnya, Boboiboy Blaze Grade B 3 bintang, HP 270 dan attack 260. Kuasa dia tumbukan berapi. Efek tiada efek. Kad yang seterusnya adalah Kecil Grade B 2 bintang, HP 170 dan attack 140. Efek dia HP dan attack tambah 50 jika kad sebelum adalah pengali kristal. Kad yang seterusnya adalah Naga Kepala Berkembar Grade B 2 bintang, HP 150 dan attack 150. Efek jadi efek.
Kad yang seterusnya adalah Equibot. Grade C 1 bintang, HP 50 dan attack 70. Efek attack tambah 50 setiap kali berjaya membuat serangan. Kad yang seterusnya, kad yang terakhir adalah Boboiboy Supra. Grade A 4 bintang, HP 300 dan attack 320. Kuasa dia tembakan jari Supra. Efek jadi efek. Kita akan unboxing kad yang ketiga, iaitu Boboiboy Supra. Kad yang pertama ada Cakada. Grade C 2 bintang, HP 140 dan attack 150. Efek HP dan attack tambah 50 jika kad sebelum adalah pengalih kristal. Kad yang seterusnya kita ada Captain Besaragoba. Grade B 4 bintang, HP 250 dan attack 250. Kuasa dia tarikan magnet. Efek tarik dan tukar satu kad dari zon kalah ke zon aktif pihak lawan. Dan seterusnya kita ada Papaya. Grade B 2 bintang, HP 190 dan attack 170. Kuasa dia cakaran patukan Papaya. Efek tiada efek. Guys, seterusnya kita ada Adudu. Grade B 2 bintang, HP 100 dan attack 130. Kuasa dia pistol laser. Efek tiada efek. Guys, seterusnya kita ada Joker 2 dan Cardboard. Grade B 2 bintang, HP 200 dan attack 170. Efek kad lawan terkena pada diri sendiri. Kad yang terakhir kita ada Boboiboy Supra. Grade A 4 bintang, HP 350 dan attack 390. Efek tiada efek. Setakat ini kita dah unboxing 6 pack Boboiboy vs Kad. Untuk video terakhir, kita akan buka lagi 3 pack versus, iaitu Boboiboy Halilintar, Solar dengan Boboiboy Gempa Baju Silat. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye.